Di bawah MBI, dia memperkenalkan satu terusan dipanggil Ban Kenal ini, di mana dekat sinilah dia adakan festival Ban Kenal setiap tahun, dan alhamdulillah festival ini semakin dikenali dan mampu menarik pelbagai lapisan masyarakat lah. Jadi orang boleh tengok perusahaan air yang begitu baik yang ada di Tawak Benang, dan pelbagai aktiviti lah yang sedang disusun. Antara aktiviti sebelum-sebelum ni pernah memang, antaranya adalah sukan air lah, seperti perahu naga, kayak. Dalam masa yang sama juga ada aktiviti seperti kegiatan agama, event konsert, larian bendang, sukan eka tradisi. Kita juga ada ekstrim punya flying fox, guni tu lari ada dalam tradisi. guni. Lepas tu kita ada wall climbing. So pelbagai aktiviti lah yang sedang disusun. Jadi rugilah kalau tak datang. Siapa orang yang paling sesuai untuk datang? Kepada semua lapisan masyarakat, kepada kanak-kanak sehinggalah kepada ibu bapa. 7 hingga 9 November. Jadi jangan tak datang.